apakah usul falsafah Aristotle yang diambil oleh ilmuwan Asy'ariyah? Ini soalan yang kita kata patut dipikirkan sesama. Bila saya kata itu, apa benda yang diambil? Seterusnya. Okey, dakwaan ketiga. Dakwaan ketiga, bahawa Asy'ari mengikut logik kehendak Aristotle dalam mengenal Allah, mengenal akan zat Allah Ta'ala. Baik. Dia kata semua orang yang mengetahui bahawa, semua orang mengetahui bahawa ilmuwan Asy'ariyah, okay, ada mengarang karangan yang menolak falsafah Greek. Kita tahu macam tahafut falasifah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Memang dia ada penolakan tersebut. Okey, dan juga Aristotle pun orang jawab. Namun bukan setiap firqah yang terlibat dengan ilmu kalam memang dia orang ada buat jawapan. Okey, kemudian dia kata kat sini terlibat dalam menolak kumpulan-kumpulan sebelumnya. Contoh macam kalau kita lihat Jahmiyah. Mu'tazilah datang, Rod Jahmiyah. Kemudian bila datang selepas tu dia kata Mu'tazilah ni, Asy'ariyah pun datang, Rod Mu'tazilah. Dia eliminate. Baik. Kemudian Asy'ariyah menjawab Mu'tazilah. Tapi problem dia yang timbul adalah yang menjadi masalah adalah setiap kumpulan akan terambil. Kita tak tahu bahawa mereka semuanya nak takdiskan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keserupaan dengan makhluk. Tak nak kesilapan berlaku kat situ. Namun begitu masalah dia adalah setiap kumpulan tu terambil usul kumpulan-kumpulan yang sebelum dia. Pasal ketika dia terlibat dengan perdebatan kumpulan berkenaan, dia terambil usul tersebut, usul-usul daripada kumpulan tadi. Okey? Jadi dia kata kat sini dari setiap kumpulan yang mereka menjawab. Okey, tanpa mereka sedar. Okey, apakah usul falsafah Aristotle yang diambil oleh ilmuwan Asy'ariyah? Ini soalan yang kita kata patut dipikirkan sesama. Bila saya kata itu, apa benda yang diambil? Nak kata ambil semua? Tak. Kita kata ambil semua. Tapi ada benda diambil. Okey, ada benda diambil. Dia kata kat sini Allah berfirman tentang dirinya bahawa dia Subhanahu Wa Taala datang, wajah rabbuka istawa, ar-rahman istawa, wa kallama Allah Musa taklima. Banyak ayat-ayat Quran datang Allah terang tentang diri sendiri. Yang kita sebenarnya kita tahu bahawa apa benda yang Allah firman tentang diri tak ada hak untuk kita nafikan. Tapi bila penafian itu berlaku, kenapa? Di kat sini kita cuba untuk fahamkan. Okey. Dia kata kat sini punca penolakan ilmuwan kalam terhadap ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, contohnya Al-Quran yang dikatakan mengkhabarkan tentang sifat dan af'al Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla adalah kerana mereka terkesan dengan teori Aristotle. Yang ini yang Aristotle sebenarnya dia dalam perbincangan dia tak percaya Tuhan. Tapi dia kata sini, dia nak nafikan tentang bila kita kata kita jadi, siapa buat kita? Mesti sebelum. Siapa buat sebelum? Dia tak boleh berterusan dauran atau tasalsul. Kalau benda tu berterusan akan ada siapa buat, tak boleh. So jadi dia wujudkan dalam teori dia ada satu penggerak yang tak bergerak. Al-muharrik la yataharrak. Penggerak yang tidak bergerak. Yang ini sebenarnya bila awak dengar tentang ayat-ayat tadi, tak boleh Allah Ta'ala berubah, tak boleh Allah Ta'ala sekian. Bila kita kata datang mana kalimah tadi, sebenarnya daripada Aristotle punya kaedah tersebut, bukan datang daripada Quran atau hadis. So, kita tahu Allah Ta'ala firman tentang diri dan kita tak boleh bayangkan tentang apa yang Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala mendengar, melihat. Bukan hak kita untuk persoalkan. Dan bahkan dengan pemberitahuan tu kita beriman, bukannya kita kufur. Kita tahu Allah Ta'ala berfirman akan berlaku sekian, akan berlaku sekian, dan kita terima. Bukan kita tolak.
Tapi bila kita tolak benda berkenaan dan kita macam mempersoalkan, kat sini timur tajuk dia. Okey, ini contoh dekat sini daripada kitab Matalibul Aliyah. Okey, boleh? Imam dan dia rabun sini. Fakhruddin Ar-Razi Baik. Dia kata kat sini dekat perenggan atas tu. Perenggan atas tu. Dia kata faqad zahara, telah zahir hadzal wajh sihhata hadil muqaddimah. Telah zahir, dia kata daripada sudut ini, wajah ini, kesahihan muqaddimah ini. Wa idza sabata hadha, bila sabit ini, dia kata sabata bid dalil, sabitlah dengan dalil wujud harakat ghairu mutanahi, akan wujudlah pergerakan yang tidak berhenti. Dah habis sikit-sikit boleh? Boleh lagi, baik. Sikit. Dan sabitlah bahawa semuanya tidak boleh tidak baginya daripada pemberi kesan yang beri kesan padanya. Yang saya sebutkan tasalsul, dauran, dia kata mesti ada, tapi masalahnya dia kata tak boleh, dia nak sebut ujung ni. Dan barang siapa dia kata wa min mujidin yujiduha, dan daripada yang mewujudkan pewujud yang mewujudkannya. Dan sabit dengan dalil bahawa yang mewujudkan af'al al-ghair mutanahiyah, yang mewujudkan perbuatan yang lain yang tidak berhenti, yumtana'u an yakuna, dia kata jisman, dia tak boleh dia ni jisim satu, au jismanian, atau mempunyai jasmani. Falam yabqa, maka tak boleh tidak illa i'tiraf, kecuali kita kena mengaku biwujudi maujudin, dengan wujud yang wujud bijismin, yang wujud dengan tanpa wujud jisim, wala Okey, terima kasih kepada Ustaz Adli. Masa kita telah habis. InsyaAllah seperti biasa kita akan pergi kepada panelis kita yang kedua, iaitu Ustaz Bukhari.